Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tahrir Al-Aqsa. Itulah tajuk kunci utama dalam perbincangan dan perkongsian subjek yang untuk diangkat. Bila sebut tentang Ramadan, di mana adanya Ramadan, di situlah berlakunya sirah peperangan. Dan di mana hanya ada siri peperangan, di situlah kemenangan yang dinanti-nantikan. Dalam siri perbincangan dan kupasan untuk siri kali ini, kita ingin meneruskan perkongsian dan ingin eksplorasi dalam sirah ketenteraan dan peperangan Islam, di mana Islam ini telah melahirkan, telah menzahirkan pelbagai variasi ramainya tokoh-tokoh besar. Bukan hanya mereka terlibat dalam pentadbiran kenegaraan, namun panglima-panglima, namun khalifah-khalifah bukan hanya hebat dalam memimpin imam, bukan hanya hebat dalam memimpin dalam keilmuan akademik, namun mereka juga adalah orang yang sama dalam memimpin ketenteraan, dalam memimpin peperangan, dalam bab teknikal. Maka kehebatan Islam pada zaman dahulu, Islam telah berjaya melahirkan pemimpin khalifah yang bukan hanya cemerlang dan sukses dalam bidang pengakhiratan, namun dalam bidang keduniaan, teknikal dan peperangan, mereka juga champion world warrior yang telah menyebabkan musuh-musuh sangat takut dan gentar bila bertemu dan bertempur dengan setiap panglima perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita teruskan perbincangan dan perkongsian bagaimana mungkin tentera dan yang di bawah panglima perang yang bernama Saladin. Saladin ini nama asalnya Yusuf bin Al-Ayyub yang disebut digelar oleh bangsa Eropah sebagai Saladin. Seorang anak muda yang diberikan tugas dan tanggungjawab oleh ayahandanya yang bernama Najmuddin Al-Ayyubi dan diletakkan dan dipasakkan dalam mind setting bahawa anak anda lah yang bakal membebas Al-Aqsa. Anak anda lah yang membebaskan Al-Aqsa. Modus operandi dan modul yang diberikan oleh ayahanda Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, iaitu Najmuddin Al-Ayyubi, sebenarnya sama seperti Sultan Murad II yang pernah memberikan pandangan, yang telah memberikan sentuhan magis, yang telah memberikan wasiat, yang telah memberikan peringatan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga berjaya meruntuhkan kota dan tembok kota Konstantinopel. Benda yang sama dilakukan oleh ayahanda Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini memimpin perang pada sekitar 2 Oktober 1187, bermula Rajab, berakhir Ramadan, ayahandanya telah meletakkan sasaran, meletakkan satu pencapaian KPI yang sangat tinggi, bahawanya anak yang aku besarkan ini, anak yang aku belai ini akan mampu menguasai dunia. Soalan tuan-tuannya, apakah kata kunci, apakah tulang belakang, apakah tunjang? What is the secret recipe? Apakah rahsia-rahsia yang telah menjadi acuan penting di sebalik kejayaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memasak dan memacak bendera dan syiar Islam di bumi Al-Aqsa, tahrir Al-Aqsa, pembebasan dan kemerdekaan Al-Aqsa. Ayuh kita telusuri dan kita tadaburi apakah rahsia-rahsia dan ramuan-ramuan yang diguna pakai yang jarang diangkat di permukaan untuk kita mengangkat sebuah sejarah kegemilangan. Yang pertama, tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan apa yang diguna pakai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam memimpin perang salib yang ketiga. Untuk rekod dan untuk makluman tuan-tuan, perang yang dipimpin dan dibimbing, diketuai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam misi pembebasan tahrir, misi pembebasan Al-Aqsa pada siri yang kedua, tuan-tuan, disebut sebagai perang salib yang ketiga. Selepas perang Hittin pada bulan Rajab dan perang
salib yang pertama pada zaman Umar Al-Khattab sekitar 636 Masihi. Okey, apa yang diguna pakai? Apa tunjang dan tulang belakang ni? Yang pertama tidak lain dan bukan, kita nak tengok artileri ataupun senjata yang diguna pakai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama yang tidak lain dan bukan adalah sword, tuan-tuan, iaitu pedang. Apakah pedang yang diguna pakai? Ting 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 ting. Rupanya tuan-tuan, antara kekuatan yang diguna pakai oleh Sultan Salahuddin untuk menggetar, untuk mendebar, untuk menjatuh, untuk meruntuh emosi dan juga tumpuan musuh ini, iaitulah Richard Lion, yang disebut sebagai Richard the Lion of Heart. Okay, Richard of the Lion Heart ini yang merupakan pemimpin Crusaders ataupun pemimpin terang perang salib yang ketiga. Dia kusangkakan pedang aku tak mampu ditumpas, kata Richard the Lion of Heart. Kata pemimpin perang salib, aku sangkakan pedang aku ini pedang yang tak mampu dikalahkan oleh mana-mana pedang. Tiba-tiba tuan-tuan, kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan Islam akan kalah sampai ke petang, rupanya Islam menang di tengah hari. Rupanya tuan-tuan, pedang yang diguna pakai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi disebut sebagai pedang Damascus ataupun pedang Dimash. Boleh tuan-tuan cuba sebut ikut saya, pedang Damascus. Damascus ni adalah ibu kota yang menjadi tumpuan sekarang. Kalau tuan-tuan tengok baru-baru ni isu semasa bagaimana rejim Salih Muhammad Al-Assad telah berjaya diruntuhkan dan tentera-tentera Al-Mawali di bawah pemimpin Muhammad Al-Jawlani dan Jawlani telah berjaya kembali menguasai Masjid Umawi dan kembali berjaya menguasai kawasan Dimash ataupun Damash yang Nabi sebut Ardun Muqaddasatun ataupun Ardi yuqalu laha Dimash. Bumi Dimash ni menjadi titik kunci sebelum pembebasan Al-Aqsa. Jika menang Dimash, maka menanglah Al-Aqsa. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi signal bagaimana untuk membebaskan Al-Aqsa. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi diarah dan dikerah, dilatih dan dididik untuk menjaga dan membebaskan Dimash terlebih dahulu. Tuan-tuan, sebab itulah kronologi akhir zaman, Imam Al-Mahdi pun akan membebaskan Syria dan Dimash terlebih dahulu sebelum tahrir Al-Aqsa berlaku pada siri yang ketiga. Okey, kembali berperbincangan. Apa yang saya sebutkan tadi, antara pedang yang diguna pakai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kita nak tengok tuan-tuan, apakah material yang diguna pakai pada pedang ini yang sangat luar biasa, yang ketajamannya diumpamakan seperti 20 kali ganda. Tuan-tuan bayangkan, pedang Damascus ni kekuatannya disebut oleh Prof. Emater daripada Amerika Syarikat dan daripada University of Georgia antaranya, yang telah mengkaji bagaimana pedang ni dia boleh membelah dua pedang lawan. Pedang lawan pedang. Okey, lain macam ni. Tuan-tuan jangan silap faham. Pedang bila melawan pedang ni, sallallahu alaihi wasallam, dia potong pedang musuh tu terbelah dua. Jadi Richard the Lion of Heart ni bila melihat, pedang aku ni tak pernah dikalahkan macam ni, maka dia kehinaan terpapar dan terpampang di wajahnya. Keegoan, keruntuhan, kesombongan dia yang tak pernah jatuh, tak pernah kalah. Tiba-tiba seorang Saladin ni, seorang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan pedang dia boleh membelah dua pedang Richard the Lion of Heart. Can you imagine? Kita tak boleh bayangkan sebab kita tidak berada di situasi itu. So, apa yang ada pada pedang Damascus ni? Yang pertama, material yang diguna pakai, tuan-tuan, disebut sebagai wood steel. Wood steel ni besi yang didatangkan daripada bumi timur, iaitu India, yang ada kromium, manganese dan juga carbon nanotubes. CNT yang kekuatan dan ketajamannya, tuan-tuan, melebihi 20 kali ganda berbanding besi-besi pedang-pedang di dunia biasa. Tuan-tuan, untuk rekod, antara pedang yang tertajam di dunia diwarisi oleh zaman Rasulullah SAW, iaitu pedang Zulfikar yang diwarisi dan dipegang oleh gedung ilmu, iaitulah tidak lain dan bukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantu baginda Rasul SAW. Selepas zaman era Nabi ni tidak ada lagi pedang yang setajam itu. Sampailah zaman Saladin, tuan-tuan, maka timbul balik pedang yang seperti mewarisi zaman Rasulullah. Sebab tu musuh-musuh ni, tuan-tuan, mereka takkan tinggal diam. Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ila akhir ayat. Mereka takkan pernah lena ketika melihat kitab, lena.
Mereka tak akan pernah senang melihat kita senang, tuan-tuan. So, hati-hati. Maka apalagi yang ada pada pedang Damascus ini, baju besi yang digunakan pakai oleh Saladin juga merupakan digunakan dengan menggunakan material besi yang sama seperti yang digunakan pakai untuk menghasilkan pedang Damascus. Tuan-tuan dan puan-puan, apalagi inilah antara kekuatan material yang sama ini telah menyebabkan pedang Excalibur yang digunakan pakai oleh King Arthur antaranya menjadikan pedang ini pedang yang tertajam di dunia. Sebab itulah tuan-tuan, pedang ini disebut sebagai dalam istilah the most powerful, sharpest, legendary sword in the world. Jadi pedang yang paling tajam di dunia pada era kurun ke-10 dan ke-11 telah mengangkat nilai Islam. Maksudnya tuan-tuan, Islam ni bukan orang yang hanya menitik beratkan orang yang mengaji, duduk bertahajud, istighfar, menangis, mohon ampun semata-mata. Tetapi Islam juga mengangkat ketinggian bagaimana kamu hebat dalam ketenteraan. Wallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.